boncengan berasik-asikan sama kawan-kawan. Hantam je lah. Nah, siap. Kamu tengok yang depan tu. Aku nak tanya ni kau sesuatu boleh tak? Boleh, kenapa? Kau kenapa tadi? Oh, tadi tu aku tengok si Alisha tu lah. Lepas tu aku dengar lah Kai cakap nak pergi beli dengan Amy. Si Alisha tu tengok lah Kai, macam dia dengar lah apa yang Kai cakap kat kita tadi. And aku pun teruslah ajak Kai pergi beli, macam nak bagi si Alisha tu cemburu lah. Lah, biarlah Kai dengan Amy pergi beli. Kenapa kau pula yang nak pergi beli dengan Kai? Alisha tu tak jahat jugalah. Dia takkan berubah. Ya, aku tahu. Tapi dia boleh membuat apa-apa je untuk mendapatkan Kai lah. Ya, tapi kau jangan pijak kaki aku, boy. Sorry. Kau ni kalau nak cakap tu, janganlah sampai nak pijak kaki aku. Okey, yang lain tunggu Ustazah kat sini. Ustazah nak pergi kat kereta Zat. Nanti Ustazah datang balik. Okey. 25 minit kemudian. Weh, mana Ustazah ni? Lama doh. Adalah tu tengah cari barang ke. Kita tunggulah 10 minit lagi ke. 10 minit kemudian. Weh, lamanya. Kita balik je lah weh. Bersabar dengan angin. Ni apa hal dengan ketua kelas korang ni? entahlah dia. Ni aku ada bawa banyak makanan. Kalau kena boleh tak? Boleh je. Manis. Ifa dah wait lah. Nama awak apa? Nama saya Kristina. Awak pula? Nama cantik seperti bidadari syurga. Weh, dia dah nama, boy. Takpelah. Nama dia Ama. Bukan. Irfan. Oh, sedap nama seperti lelaki idaman. Weh, dia kata kau lelaki idaman dia, boy. Weh, ada khabar dia, boy. Dia macam tu lah, boleh jumpa awet. Macam tu lah dia. Jadi, oh cintaku, sesekalinya aku bertemu denganmu. Cintaku, nyanyikan lagu ini dalam rindu. Macam tu. Irfan, kau boleh lebih ni. Lebih 2 gila dekat kitchen aku. Boleh dari syurga aku. Dia ni aku bagi je. Tak silap aku beli 31 makanan dan minuman. Wait dah. Cuba kau kira. Itulah 31. Oh, dia juga kau beli. Gila. Tell me. Udah dari syurgaku. Dia ni. Kenapa kamu semua tak balik lagi? Dengar dia dengan beat. Tak ada apa pun ketua. Dia memang macam ni. Kami tengah tunggu Ustazah lah. Ya. Ustazah Ayuni dah lama balik. Katanya anak Ustazah Ayuni demam panas. Sebab itulah Ustazah Ayuni cepat-cepat balik. Patutlah kami tunggu 32 minit dari tadi. Kita cari barang, beli barang. Rupanya balik. Memang mantap. Jangan kau nama aku ubat. Dah, Mak. Sakit-sakit duk main phone. Alah, tak apa sikit lagi nasihat. Sikit-sikit nanti lepas main phone tu mulalah sakit kepala. Mama, sakit kepala. Ma, tolong. Macam tu lah kamu mana ada lah kakak yang macam tu.
Mana ada. Kamu dengan kakak kamu sama je, tak payah nak bezakan. La. Kang dah balik. Yeay. Apa? Orang tak pergi sekolah lah. Lah, ya ke? Kata nak demam. Mesti demam rindu Abang Fian lah ni kan? Adik! Hihi, Mak. Kang ada ball fan. Adik! Hihi. Lari. Aku dah lah tengah sakit kepala, dia pun tambah lagi pula. Assalamualaikum. Menantu mak datang dah. Mari dah masuk. Baik, makcik. Duduklah dulu. Biar mak bukan makcik buatkan air untuk Fian Mak. Apa hal datang sini Mama ni mesti rindu aku kan? Tak ada masalah aku nak rindu kau. Tapi adalah sikit. Wih, ada pasangan lah. Adik! Biarlah adik aku tu. Tak nak suka Tasha. Tak payah lah. Dah. Pergi mandi tu. Bau busuk. Lagu dah. Nantilah kau. Nanti apa? Kau tu dah lah badan kecil ada hati nak lawan aku. Nanti aku bantai kau. Daripada saya aku pada bantai kau dulu. Apa? Aku teranjak kau sekarang. Mak, tolong. Mak tak payah percaya cakap adik. Mak dia pembahang. Kamu ni tak elok lah berkasut dengan adik depan boyfriend pula tu. Mak tak payahlah. Apa betul lah kamu dengan Fian kan bangga sama? Gelak-gelak. Aku cubit sekarang. Tak, aku tak gelak. Kan Fian? Betul. Salah. Ish. Kan tak kena. Aduh, sakit weh. Itulah, siapa suruh gelak? Aduh. Salah, Mak. Salah. Makcik pergi beli barang je. Breathing lah je. Bye. Ada. Sedia. 1, 2. 3. Alah dah agak dah. Mak memang tak pergi pun. Mak memang nak indah dia dengan Fian berdating kan? Mak mana ada. Mak tengah tengok pokok ni Koko ada yang layu ke? Sebab tak disiram ke? Ke sebab matahari lah? Sebab pergi dating ke? Mak. Tak apalah. Mak nak pergi dulu. Nak jatuh. Bye. Ya sakit tu aku. Sorry.